Cikgu, kenapa bila tak boleh login? Sebab dia kata dah berdaftar dengan MySpy. Okey, bagi menjawab persoalan ni, boleh dikatakan ramai juga sebenarnya ada isu ni. Bila dia nak daftar akaun dekat UP_TVET, dalam UP_TVET tu kata nama kita dah berdaftar di MySpy. MySpy pun kita tak tahu itu apa kan. Terutamanya kepada adik-adik lepasan SPM. Tapi kalau adik-adik yang lepasan daripada college vocational, college kemahiran ataupun college TVET, insyaAllah dia tahu apa itu MySpy. So untuk menjawab persoalan ini, kongsikan video ini kepada adik-adik kita yang mungkin menghadapi masalah yang sama, dan juga kepada tuan-tuan dan puan bantu saya kat ruangan komen. Apa lagi cara lain untuk kita bantu adik-adik kita, terutama yang berkaitan dengan UP_TVET. Kalau anda dapat selesaikan masalah ini, at least anda boleh berikan komen kat ruangan komen. So untuk menjawab persoalan ni, basically untuk UP_TVET, saya tahu sekarang ni boleh dikatakan adik-adik kita semua sekarang ni pergi ke UP_TVET. Boleh dikatakan semua trafik pergi ke sana untuk mohon program kemahiran, dan itu satu perkara yang sangat bagus disebabkan dekat situ ada banyak pilihan di mana adik-adik kita boleh daftar ataupun mohon program-program kemahiran yang mereka minat. Itu satu contoh yang baik, satu petanda yang adik-adik kita ini nak upgrade diri mereka lepas SPM, at least ada CJ kemahiran untuk mereka dapat. So untuk menjawab persoalan ni, saya ada jawapan yang mungkin anda rasa, alah ini ke jawapan dia? Okay, saya dapat jawapan macam ni. Untuk MySpy ataupun di UP_TVET, sebenarnya isu teknikal. Benda ini adalah berkaitan dengan isu teknikal. So apa yang saya boleh cadangkan adalah salah satu perkara yang saya selalu bagi pandangan kepada tuan-tuan dan puan adalah anda pergi dekat TikTok UP_TVET. Anda pergi dekat sana, anda tolong message mereka, DM mereka. Dan kalau anda nak tahu macam mana nak berhubung dengan mereka, anda boleh DM saya supaya saya bantu anda untuk anda contact mereka untuk betulkan isu teknikal ni. Sebab apa? Saya tak nak tuan-tuan dan puan adik-adik kita mungkin tak nak teruskan permohonan disebabkan tersangkut dekat bahagian isu teknikal ni. Allah, saya tak boleh daftar lah, nama saya dah dekat MySpy lah. Apa ni, saya tak tahu nak buat macam mana lah. So terus tak nak apply, terus tak nak mohon. So jangan. Tolong pergi selesaikan masalah tu, pergi ke bahagian UP_TVET, dekat TikTok dia, message mereka untuk bantu anda selesaikan masalah tu supaya anda boleh mohon. Sebab tarikh tutup untuk permohonan UP_TVET ni tak lama dah. So saya cadangkan anda ke sana. Tapi kalau anda perlukan bantuan saya, boleh DM saya juga untuk saya bantu macam mana untuk contact UP_TVET.